Alhamdulillah ibu tak apa. Ibu tak apa-apa. Ibu tak apa. Terima kasih semua yang mendoakan saya. Memang agak terkejut juga. Tapi yalah, kalau dah nak jadi kan. Alhamdulillah saya tak ada kecederaan serius. Cuma kaki saya je bengkak. Ligamen saya kot takut koyak kan. So saya dah buat x-ray. Dah balut pun kaki ni. So mungkin kena rehat lah. Sekarang baru rasa nyut. Hopefully cepat sembuh lah sebab saya ada acara kan. Okay, terima kasih semua yang mendoakan saya. Thank you. Okay. Begitulah kenyataan Afal untuk semua apabila Datuk Siti ada terlibat dengan kemalangan kecil pada baru-baru ni ya. Alhamdulillah ibu tak apa. Ibu tak apa-apa. Ibu tak apa. Terima kasih semua yang mendoakan saya. Memang agak terkejut juga. Tapi yalah, kalau dah nak jadi kan. Alhamdulillah saya tak ada kecederaan serius. Cuma kaki saya je bengkak. Ligamen saya kot takut koyak kan. So saya dah buat x-ray. Dah balut pun kaki ni. So mungkin kena rehat lah. Sekarang baru rasa nyut. Hopefully cepat sembuh lah sebab saya ada acara kan. Okay, terima kasih semua yang mendoakan saya. Thank you. Okay.